Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Untuk pengetahuan semua, ribut tropika kuat Jangmi kini sedang berada di tenggara Taiwan dan bergerak ke arah utara menjauhi rantau negara menuju ke arah negara Jepun. Keadaan ini tidak memberikan kesan signifikan kepada rantau negara kita. Malaysia juga masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama dan juga kedua untuk kawasan yang telah ditandakan berkenaan, dan amaran ini turut berkuat kuasa bagi negeri perairan negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, termasuklah perairan negeri Sabah Barat dan juga Labuan. Amaran ini adalah berbahaya kepada semua bentuk aktiviti perikanan, perkapalan, sukan serta rekreasi laut. Dan amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 1 Jun nanti. Seterusnya kita beralih kepada paparan gema radar di Semenanjung Malaysia. Dapat diperhatikan keadaan cuaca adalah cerah di kebanyakan negeri kecuali sekitar kawasan perairan Selangor dan juga Johor Barat yang dijangka keadaan cuaca lembap di sekitar kawasan perairan ini boleh berangsur reda menjelang lewat pagi nanti. Keadaan cuaca juga adalah cerah dan juga tiada hujan di kedua-dua negeri di Sabah dan juga di Sarawak. Manakala menjelang petang, Met Malaysia meramalkan keadaan cuaca lembap masih berpotensi untuk berlaku terutamanya di sekitar kawasan Negeri Sembilan, Selangor, di pedalaman Kedah, Perlis, termasuklah di pedalaman Kelantan, Pahang, Terengganu dan juga Johor. Keadaan cuaca dijangka akan lebih tertumpu di sekitar kawasan pantai timur pada menjelang malam nanti. Manakala keadaan cuaca lembap dijangka akan lebih tertumpu di hampir ke semua bahagian di Sabah, namun dijangka akan lebih tertumpu di sekitar pedalaman, Sandakan dan juga Tawau menjelang malam. Manakala untuk negeri Sarawak, keadaan cuaca lembap dijangka akan lebih tertumpu di sekitar kawasan selatan, barat dan juga utara Sarawak. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca yang dapat saya kongsikan pada ketika ini. Jadi sebelum kita berpisah, mari kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama dan indeks pencemar udara IPU di seluruh negara. Sekian, saya Anissa Asma. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.